Hai semua, hari ini impian nak feature sebuah rumah tiny house yang berkonsep tradisional klasik. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Salam. Ni dia tu yang rumah Kak Zunaida, betul? Ya, betul. Dari jauh kita dah tengok cantiknya rumah Kak ni. Ni nyamai tu tadi tanya ni. Amben Diko, apa maksud dia Kak sebenarnya? Amben ni dalam bahasa Jawa maksud dia anjur. Anjur. Diko tu nama encik suami. Cik suami. Oh, itulah maksudnya Amben Diko. Ya, Tadi ada nampak juga Amben klasik Ya, amben klasik, amben tamu. Amben tamu. So ada 3 amben kat sini. Ya, betul. Jomlah Kak bawa kita jalan-jalan tengok kat dalam. Jom. Cantiknya Kak punya landscape rumah. Pokok-pokok ni tanam sendiri ke? Ya, tanam sendiri. Itu tengok meriah hijau merimbun kat dalam. Indah. Dek. Boleh jom ajak kita masuk Jom dalam. masuk. Okey, jom kita pergi dapur. Dapur ni konsep terbuka. Masak terus makan. So kami berkumpul dekat sinilah, ramai-ramai semua anak beranak dekat sini. Tengok banyak barang-barang klasik tu macam kabinet klasik. Itu koleksi-koleksi lama. Akak dah lama dah kumpul barang-barang ni, memang dari dulu. Memang pengumpul barangan klasik-klasik ni lah. Ya, betul. Oh, itu macam mesin jahit ke? Ini kaki mesin jahit dibuat singkir. Kayu slab. Kayu pun kutip je. Ya. Okey, yang ini ruang tamu luar. Tempat kita orang santai-santai jugalah dekat sini. Anak-anak berkumpul anak-anak lah. semua. Kalau orang datang pun diorang jarang masuk, diorang duduk kat luar. So sambil-sambil ada angin luar kan. Yalah. Kita orang duduk kat sini lah. Okey, jom kita masuk ke rumah utama. Rumah ni hanya berdua je, ibu dan ayah. So dekat sini kita jadikan ruang tamu lah untuk kalau ada tetamu datang nak duduk di dalam, dia orang duduk di sini lah. Dekat sini tempat santai-santai jugalah. Kalau siang boleh maring-maring di sini. Wah, cantiknya Kak punya meja solid ni. Almari solid ni pemberian suami, hadiah anniversary kami yang ke-25. Kami beli di Pusat Perabot Terpakai di Seremban. Oh, memang unik dan istimewa Ya, betul. Okey, ni yang almari ni pula ni pun nampak klasik sungguh. Almari ni sebenarnya dah dibuang oleh orang. Kami kutip dekat tepi jalan. So asalnya dia hanya cermin. So kami tukar sebagai rotan dekat sini untuk lebih tertutup. Ini tandas untuk kami berdua. Kecil je, comel je. Cukuplah untuk berdua. Suka sebenarnya Aida tengok bata merah ni. Dia punya design dia tu susun, kalau kita tengok biasa dia tak bukan macam standard punya ukuran tau. Maksudnya standard punya design. Dia macam ada design yang tersendiri. Yang ini. Inspirasi Yang siapa? ini. Siapa punya idea sebenarnya Kak? Ini idea kami. Kami dapat ada satu restoran tu. So kami letak di sinilah. Nak ceritalah. Dia cantik. Lagi satu yang paling mahal dekat sini rumah ni. Tu dia punya pintu dia tu, tingkap dia tu. Tingkap. Dari mana Tingkap. dapat tingkap tu? Tingkap ni asalnya daripada Melaka. Rumah Melaka dia dah dibuka. So kami beli dengan orang penjual barang-barang terpakai. Ada apa sebenarnya Kak kat atas tu? Atas ni ada loteng, tempat kami tidur di atas. Jadi apa-apa kat atas, solat, tidur Solat kat semua atas. dekat atas. Tapi selesa sebab tangga batu macam ni kan, dia confident lah kita nak naik atas loteng Ya. tu. Konsep klasik lagi lah. Klasik-klasik. Menggunakan kayu. Atas kayu, bawah batu. Kalau Aida perasan, kalau kita tengok dia punya kat lantai ni, semua jenis semua tiles Ya, tiles. Tapi berbentuk papan. Betul. Lepas tu dia punya tile yang bercorak ni pun dah macam karpet dah kita tengoknya. Ini konsep dia macam karpet lah, tapi tile. Tiles Bilik anak-anak kat mana Kak? Yang ni ada satu bilik dekat sini. So ni bilik anak keberapa ni? Ini anak nombor 2 dan nombor 4. Nombor 2 dan nombor 4. So diorang kongsi lah, sharing lah. Ya. 14 tahun dengan 9 tahun. Yang ini rumah ni untuk anak yang nombor 1 dan nombor 3. Nombor 3 dia tidur dekat atas. Loteng jugalah. Ya, loteng. Nombor 1 dekat sini. Aida perasan rumah ni macam bersegi-segi tau. Ada banyak ruang yang tersendiri. Kenapa kau buat konsep macam ni sebenarnya untuk anak-anak?
Memang buat untuk bilik dan seperti ada satu tiny house untuk masa depan diorang. So bila dah berkahwin, dia akan duduk seorang satu tiny house lah. Ada privacy sendiri Ada jugalah. privacy sendirilah dengan keluarga masing-masing. Dari satu mudahlah juga kalau bila kita nak balik kampung, kita orang kata selesa lah, tak perlu nak sewa homestay. Family dia sini, family sana kan. Tapi tetap berkumpul. Tetap berkumpul dekat rumah ibu bapa dia kan. Okey, itu saja. Sekian saja kita punya house tour impiana pada hari ini. Rumah tiny house yang berkonsep tradisional klasik. Memang cantik, memang unik dan kata semoga menjadi inspirasi lah buat pencinta kediaman yang lain. Dan impiana juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat Kak Zu kerana sudi terima tim impiana datang sinilah untuk feature rumah akak yang cantik ni. Terima kasih juga pada impiana sudi datang ke kedatangan kami. Okey, terima kasih banyak-banyak Kak Zu. Terima kasih juga. Jadi buat anda semua jangan lupa follow kami di Impiana di sosial media YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya untuk dekor tips yang menarik. Sekian saja. Bye.